Okey, sekejap kita nak check out. Nak check out. Dah kemas semua. Oh, hujan, cuaca macam nak hujan. Cuaca nak hujan ni. Gelap. Saya kemas. Aduh.ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำไมถึงทำกับฉันได้ทำกับฉันได้ดูเธอทำ Okey, alhamdulillah kami sekarang berada di border Padang Besar. Itu dia, alhamdulillah. Daripada Johor Pasir Gudang, betul-betul selatan ke utara Dari selatan. Mantap Jad, selatan ke utara Jad. Ini bukan sembang sampai nampak. Tinggal masuk Thailand dia. Tapi memang kita tak ada rancangan nak masuk Thailand lah. InsyaAllah Allah izinkan kita akan ride ke Thailand di masa akan datang. Motor semua alhamdulillah dalam keadaan baik. Nak hujan lah Makan dulu lah. Makan dulu lah Jom, pergi makan jom. Cari pot makan jap. Okey, ni dia punya menu dia. Menu dia Kita tengah cari makan sarapan. Mantap. Nasi ayam je. Mantap. Best tom yum original Thailand. Macam ada kat sini. Sedikit buat tangan untuk family tercinta. Ayah belikan ni. Boleh buat simpan duit. Okay, nak share apa ni? Macam mata. Macam mata. Jadilah panas-panas pakai waktu ride. Macam-macam ada padang besar ni. Jom kita bergerak ke rumah Kak Mai. Dah ada kental. Makin kental. Kita bergerak ke rumah Kak Mai. Jom, let's go. Okay, riders kental hampir sampai ke rumah Kak Mai. Kita akan bermalam dekat rumah Kak Mai.
mata. Apabila dia terdedah daripada syirik dan sebagainya, apatah lagi benda yang dipanggil khurafat, benda yang siamaya dan semua ni lagi senang masuk dan dia boleh percaya. Bapa pula yang bercakap itu pakai jubah dan pakai Pukul 5 kita gerak ke Jitra, okey. kerana ustaz semua dia tahu. So ustaz pun buat cerita yang mana jadi kadang-kadang apa masalah seru lah. Wahai Dr. Fotogari itu, kalau seru depan dia tak apa, tu boleh tolong tak saya nak buat kursus Javelin sikit responsif. Itu tak syirik. Okey guys, kami telah sampai di kompleks penjara Pokok Sena 6.25 petang. Dekat nak jumpa kawan Anas lah. Okey, ini kawasan dia, kompleks penjara Pokok Sena, Kedah. Tak surau ni, kita tunggu jap. Anas nak jumpa kawan dia Baru sampai penat juga sejam. 1 jam perjalanan daripada Masjid Alwi. Alright, sekarang dah 7.40 Kita sekarang dekat gerai sahabat senior Anas. Kita kena perkenal char kway teow. Honor tu char kway teow. Ya, kita tunggu jap. Allah, gue ada maghrib dah. InsyaAllah 8 jam lagi kita solat jamak. Kita gerak balik ke Masjid Alwi. Tanya lah hari Sabtu Tuan, surau mungkin cuti kot hari Sabtu kan. Tak, kalau tu kan Tuan. Alright, jom kita balik 8.30 8.29 8.30. Kita terus balik ke Masjid Alwi. Let's go gang. Siap solat dah. Solat kat sini je. Mantap, solat kat sini je. Siap. Jauh. Oh, 11:03. Jom balik rumah Kak Mai. Kita rehat dulu. Alhamdulillah, kita tidur guys. Tidur je. Assalamualaikum. Tapi itulah, masa tu boleh ingat pula jalan. Jarang pula lupa. Tak ingat. Time tu tak ada. Weh, semua lah tak ada. Tapi ingat. Kan? Pelik lah. Buka pergi santai lah ni. Kerajaan dia tutup tapi tak apalah, okey je. Kan? Dalam kita kan Nabi tak boleh lah. Kira-kira pasal. Tapi pada masalah lain lah. Dah tengok solat okey lah, cantik bang. Kan? Okey guys, assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okey, sekarang dah 9.22 pagi. InsyaAllah kami dah bersiap-siap dan kita akan bergerak ke Pulau Pinang Semua dah ready. Start right. Let's go babe. Daripada utara ke selatan. Let's go. Naik stand. Kita satu naik. Dia ada pakcik? Ha? Dia ada pakcik? Pulang dulu. Oh. Apa ni? Dah. Tarik brake start.
Terima kasih semua orang polis. Kita akan bergerak balik ke selatan. Tapi jauh sikit dah Jad Depan ni tak patut depan ni Jad Jad dekat depan ni Jangan sikit dah. Kawasan Pengkalan Tentera Udara Butterworth, Pulau Pinang. Sekarang 11.50 pagi. Tu lagi tu. Macam jet fighter je. Tak bentuk. Ni jet fighter ni. Sedap lah. Laju sedap. Okay guys, sekarang pukul 12.13 tengah hari. Kami baru sampai dekat RNR Juru. Kita bergerak daripada Perlis Rumah Kak Mai tadi 8.30 pagi. Dalam pukul 12 lah, dalam 3 jam jugalah. 3 jam baru sampai Juru So kita rehat sini sekejap. Buntut sakit lah. Rehat kat sini mungkin dalam 40 minit. Lepas tu kita teruskan perjalanan ke Kuala Kubu Baru Mungkin kita akan makan tengah hari kat sana. Dan kalau jadi kita akan bermalam kat sana lah. Mungkin penat juga tu. Mungkin sampai Selangor sekitar 4 ke 5 petang Kita akan bermalam dekat Kuala Kubu Baru cari masjid ke, RNR ke besok pagi baru kita gerak balik ke Johor Jom kita rehat jap. Okey, 1.17 kita mula bergerak daripada Juru menuju ke Perak, RNR Sungai Perak. Let's go. Jom. Minyak dah full. Jom kita bergerak ke RNR seterusnya lagi 3 jam. Mantap. Alhamdulillah 2.44 kita tengah berehat dekat satu kawasan pondok dekat tepi highway sebelum terowong Menora. Kita rehat jap. RNR penuh RNR Sungai Perak penuh dengan orang. So, kita rehat sini dulu. Paling siap makan, solat. Okey, mantap. 3 minit. Kita rehat jap. Anak nak baring dulu. Jom kita cuci muka jap. Ada air tu. Kalau ada alas nak solat boleh solat. Ni boleh duduk kat sini. Boleh solat situ, selesa lah. Setakat macam gini geng hiking no problem lah. Nak solat bawa kompas, tembak kompas. Air pun ada ni, memang cun. Manas gila tempat ni sedap ya. Ya Allah, sejuk. Cepat. Sekejap air dia. Air gunung. Sejuk. Segar badan. Oi, sedapnya. Lagi santai kawan. Lagi santai kawan.
Okay, sebelumlah kita bagi signature dulu. Mantap. Ni, ya. Aku balik sini. Bakar. Ni sikit. Oh, bukan ni. Baik, jatuh betul pakai jalan. Okay, jom berat ke Sungai Buloh. Okay, Assalamualaikum guys dan selamat malam. Sekarang pukul 9.09 malam Kami dekat RNR Dengkil. Kami sampai sini dalam 8.30. Ni aku dah siap mandi, dah bersihkan diri. InsyaAllah aku nak solat jamak. Lepas tu kita tidur lah. Tidur mungkin sampai 12.30 malam. Kita akan terus ke perjalanan lah, balik ke JB. InsyaAllah itu yang baru rancang lah, yang latest punya plan Anas kat situ, Tirna tu Anas, Izzat dekat pokok tu tengah baring dengan hammock. Jom kita solat dulu. Let's go. Okay guys, tidur kat sini lah hammock. Tidur kat surau kat Liah, mata nak lelap. Ni Izzat ni hammock, Anas tidur kat surau lantak lah, aku dah ngantuk bila Tengok dah pukul 11.13 tak tidur lagi. Mata rabak tak tidur dah. Kita target pukul 2 pagi lah. 2 pagi kita gerak jalan. Tidur kat sini. Lantak lah. Oh, nak kata apa kata lah. Aku ngantuk Tidur kat surau baring-baring tak boleh Kulit-kulit tak nak tidur mata. Mata ngantuk tapi tak nak tidur. Kita try tidur kat luar ni. Tak emok. Santai lah tidur sini. Tapi kita selesa lah. Okay guys, sekarang dah pukul 2.41 pagi lagi 20 minit pukul 3 pagi. Alhamdulillah dapat tidur juga dapat tidur aku aku ke sini baru boleh lelap ni Izzat buat tidur Izzat ni tempat tidur aku dekat sini je lah hammock. Anas kat dalam surau. Jom kita kejut Anas. Kita gerak. Anas lagi sejam nak sampai. Kita orang ada lagi 5 jam So kita tengok Anas ke RNR. Kita gerak balik 3.30 pagi gerak balik. Anas tidur dekat RNR Dengkil sampai subuh. Kita balik dulu Alah lagi sejam, kita ada lagi 5 jam. Let's go guys, insyaAllah. Jom
Mudah-mudahan selamat sampai JB Mungkin kita solat subuh dekat Paguh atau Yomping. Jom. Okey, riders kental berpisah dekat sini RNR Dengkil 3.40 InsyaAllah. Jalan menuju ke Johor. Kita bergerak ke Johor baru. Anas nak stay sini sampai subuh. Nak rehat. Kita bergerak, kita ada lagi 5 jam. InsyaAllah simiak dulu. Lihat kau bulu je. Bulu. Sedap sikit. Jom, simiak jap. Okay, kita bergerak daripada Dengkil menuju ke Johor. Let's go. Okay guys, sekarang 5.53. Aku dengan Izzat dekat RNR Paguh. Kita rehat jap, take 5. Lepas ni kita orang bergerak ke RNR Macap untuk solat subuh. Okay, 10 minit lagi. Lagi 10 minit, jom. Jalan yang berliku membara jiwaku, memburu impian. Ku renang lautan gelora, biarpun tersadai di ujung dunia. Akan ku rempungi segala rintangan, biarpun rebah ku bangun sendiri. Akan ku genggam, biarpun hitam menjadi milikku. Ku mula dengan langkah menuju sinar. Alhamdulillah sampai 8.19 pagi sampai Muhammad Angah dah. Oh, hampir 24 jam je. Perjalanan yang mantap, panjang. Walaupun ada masalah sampai juga. Okay guys, kita jumpa lagi.